Seterusnya, bila sistem baru ini akan bermula, pada 8 Oktober yang lepas, Parlimen dah luluskan pindaan undang-undang ini. Next, kita akan melihat bilakah akta ini akan digazetkan, dan selepas digazetkan, maybe bank perlukan masa setahun ataupun 2 tahun untuk implement the new system. Jadi selepas itu barulah semua loan baru yang sign selepas tarikh kuat kuasa akan menggunakan sistem reducing balance method. Loan lama, loan yang kita ada sekarang ini masih gunakan sistem lama, Rule of 78, kecuali bank offer conversion bila sistem baru itu dilaksanakan. Jadi basically tak ada apa-apa yang kita perlu buat pada masa ini sebab loan yang kita ada sekarang ini memang tak berubah. Again, kecuali bank tawarkan conversion ke sistem baru bila sistem itu dilaksanakan nanti.